Hai, welcome to my vlog. Kita orang nak pergi jalan-jalan. Kita orang nak pergi jalan-jalan, tapi first kita orang nak pergi mana Nai? Record video presentation. Assignment. So lepas tu baru kita orang jalan-jalan. Kita nak pergi mana sebenarnya? Kita orang pun tak tahu nak pergi mana. Maybe lepas kita orang presentation, kita orang nak pergi makan. Tapi nak pergi makan pun tak tahu nak pergi makan kat mana lagi. Kita orang tak decide lagi. So tengok je lah random vlog kita hari ni. Bye bye. Sekarang dah sampai fakulti. Kita nak record video. Kita orang bukan record dekat fakulti, dekat Petari. Setakat. Ya, tu. Library. Kalau kau nak tahu, kat sini hari tu line kita orang problem Celcom Digi. Belum sampai memang tak ada, no service 2-3 hari. Lepas tu hari ni, sekarang ni kita orang jadi lagi macam tu. Bayang macam mana buat kerja, tak ada line. Salah betul lah Celcom Digi. Celcom Digi sila cerai ya. Aku rasa sebab dia berkongsi dia jadi lemah. Ke tak? Dua lemah. By the way, cantik tak kita orang? Hujan guys, hujan. Ya, betul lah. Nah, Rada. Saya rasa kau pula. Okay, ready? Mau Mana foto dong? Nama dulu kan, nama kumpulan. Oke lah, biar saya tangkap nanti. Sebenarnya dengan suara saya besar kan. Hai. Cerita sikit lah tadi. Tadi, kita orang kan sebenarnya Celcom dengan Digi tengah ada buat hal. What? So, kita orang supposedly kita pergi sama mall. Tapi kita orang terlepas sebab kita tak ingat langsung. Kita kan jarang keluar. Ini kan kita orang keluar pun sekali-sekali je. Lepas tu kalau keluar pun Mama izin yang bawa. Kalau keluar pun Messi. So kita orang macam, apa nak tengok jalan? Princess Okay. Lepas tu bila kita orang dah keluar sikit daripada Samarahan, okay, baru ada line, baru boleh tengok maps ni guys. Kalau tempat sendiri tak apa. Ingat, ini tempat orang tak ingat. Walaupun duduk sini dah 3 tahun. Macam sedikit kekacauan. So tak apalah, sikit kekacauan pun. Tak apalah, belajar survive sikit lah. Walaupun tak boleh survive pun tadi. Tak boleh pun. Tak boleh guys, tak boleh hidup tanpa Google Map. Kami princess. Bye-bye. Nanti kita sabar. Kita nak cari makan by the way. Sebab kita orang lapar. Tapi lepas lepas makan kita orang terus keluar lah. Kita orang pergi kat Viva City. Kita orang pergi mall. Tapi kita orang pergi mall tu sebab nak pergi satu tempat kedai makan tu je. Lepas tu maybe kita orang keluar. And then tak tahu lah nak pergi mana lagi. Kita orang tak plan lagi. Begitulah. Bye-bye. Bye. Jumpa nanti. Hai guys, so kereta kat sini. Ni bin 14 LG. Oh, sini je. Kita orang takut lupa parking. So, kita kena record mengelakkan lupa parking. Makan. Banyak. Tu proud. Sinilah tu tandas. Kita orang makan sodo buji ke beef and chicken. Enor pun sama. Portion dekat Seoul Garden tu lagi banyak. Portion dekat Seoul Garden lagi banyak lah mana sini. Hello.
Boleh je. Tengok macam mana? Tengok keadaan ni. Dia tak boleh kerja cashier. Apa tu? Baiki apa? Kau nak baiki apa? Dia pun kan? Ada lah, takkan tak ada. Tak mungkin tak ada. Hari tu 35. Kita orang dah habis makan. Sekarang kita orang nak cari air. Sebab tadi kita orang tak order air. Kita orang bawa air sendiri. Kita orang bawa air masak sendiri. Lepas tu kita orang nak cari air lain. Sebab air kat situ tak sedap. Alamak. Member nampak sushi. Masuk tempat ada saka guys. Nampak jelas. 40 ni. 9 tapi harga aslinya lagi mahal. Try nak tengok. Rasa murah kot. Sebab ni pun murah. Takkan yang tu mahal. Kau punya yang Glade to Glow yang lipstick tu mana? Hah? Bukan lip to glow kau yang ini tu lip. Bukan lah. Yang macam kitchen tu. Yang itu pun nak juga. Tapi nantilah. Kau punya yang ni kan? Ni pun macam okey. Kau terlalu purple. Dah masuk juga. Kita orang tengah order Zeus sebab kita orang haus. Lepas ni maybe kita orang pergi waterfront sebab nak tengok sunset kalau ada. Tengah tunggu ais siap. Kita nak ambil gambar. Tengok ada warna pink. Nak ambil ke kau ambil warna pink ke? Warna pink ke? Boleh je. Okay. Tapi cantik ke warna pink? Wiraya. Korang dengan episod. Korang tengok dia punya ni tinggi. Dia ambil dari atas. Sekejap lagi kita nak ambil gambar. Tapi kita nak pilih dulu frame tu. Ni lah. Tu okey, tu okey. Nanti ingatkan. Alright. Ni? Itu satu. Ni? Ni. Nak. Ni pun nak. Ke tak? Ini pun. Lah. Alah, penuh dah. Oh, 3 lah, bukan 6. Okay lah ni. Ambil gambar ni. Sekejap. Printing. Terus keluar tu. Panas lagi. Cantiknya sebab merah. Dia punya tepi-tepi kenapa komennya. Tak sia-sia. Dia nak try print gambar pula guys. Dua pieces RM5 gambar Polaroid. Dia ada pulangan lah. Oh ni air Zeus aku tadi. Aku ada ais hazelnut chocolate. Sedap. Guys, saya pun print juga. Comelnya. Gambar family saya. Dia siap boleh tukar dia punya template Comel. RM25 je lah. Not bad. Gambar dia pun cantik, kualiti dia. Budak ni nak cuba lagi.
Dia tak puas hati sebab tadi dia tak perasan ada boleh bayar pakai QR bank. Lepas tu dia nak buat gambar family juga. So, tapi terlampau ni lah. Terlampau raya. Bukan. Ya ke? Hi guys. So sekarang ni aku kena tunggu Ainul pergi bayar parking. Sebab kita orang lupa nak pergi bayar parking tadi. Sebab dah biasa kalau mall kat tempat, dah biasa kalau mall dekat tempat aku, dia just bayar apa? Masa nak keluar tu dia just tap kita punya kad macam tu kan. Kalau yang dekat sini dia kena bayar manual. So tunggulah kejap dia pergi bayar parking. Lepas tu sekejap lagi baru kita gerak. Tapi tak tahu nak pergi mana. Kita orang hari ni keluar just jalan tapi tak tahu nak jalan ke mana. So kita tengok je akan ke mana lepas ni. Tu je. Bye bye. So sekarang ni kita orang tadi berhenti beli barang jap. Dan sekejap lagi kita nak pergi waterfront. Kan Ainul? Yes. Lepas tu kita nak ambil gambar. Bye bye. Jumpa di waterfront. Kita orang dah sampai waterfront tapi pusing-pusing tak ada parking. Lepas tu tadi pusing punyalah jauh. Kita orang decide untuk parking jauh daripada pusing kereta jauh U-turn. So kita orang pun berjalan lah ke waterfront. Hari biasa pun parking penuh tak faham aku. So korang kalau nak pergi, lagi-lagi kalau hari Minggu, banyak-banyak lah baca doa makan supaya dapat parking. Lepas ni macam tu depan-depan. Ini rasanya belum sampai waterfront tau. Serius lah. Cuba tengok dekat map. Serius. Starting route to Kuching Waterfront. Kita salah parking aku. Tenang lah upload yang ni malu lah. Korang tengok ni. Buat kenangan 1.4 jalan kilometer. Jalan kaki. Kita orang terlalu confident parking kat sini sebab rasanya macam daerah waterfront. Patutlah sini ada parking. Ya. Ada masalahnya sana tak ada parking. Nanti kena pusing lagi. Penat. Ini semua. Ya jom kita kena baca doa makan banyak-banyak. Guys, doakan pembacaan doa makan kami dilancarkan dan dipermudahkan mencari parking. Okay? See you soon. Guys, kita orang dah sampai waterfront. Actually kita orang tak jadi parking tempat yang jauh tadi sebab terlalu jauh. Kita orang main parking je tadi sebab takut sini tak ada parking kan. Lepas tu kita orang pusing balik dekat waterfront ni. Lepas tu pusing punya pusing, jumpa juga parking. Sebenarnya banyak je parking sebab hanya hari Minggu. Tapi kena pandai cari. And korang jangan main pakai parking je takut kena saman. So parking di kotak yang sepatutnya. Tengok ni. Ini waterfront. Mana waterfront? Ini masjid. Tu waterfront. Sekejap. Tak ada apa-apa tu. Yo ni, this is waterfront. Sini boleh naik cruise ataupun sampan. Kena ulang. Tengok. Tapi sungai dia tak bersih lah. Sungai tengah bandar kan. Ni apa? Astana, I don't know. Ambil gambar kat sini ya, Nan? Nan? Ambil gambar kat sini.
Sekarang tu kan kat ni kau punya case cantik. Sekejap, kau cuba yang dekat. Sắp cái chấm chấm bây giờ. Sekejap, tengok dulu. Okey ke? Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Freestyle. Satu, dua, tiga. Okey. Makasih. Sama-sama. Jangan kat trong hả? Kan dapat try masuk sini. Oh, cantik lah. Oh, cantik je. Ambil gambar kat sini lah. Cantik. Ya ke? Cuba try diri kita. Weh, lawa. Diri. Orang naik sampai atas. Cantik banget. Ini dari atas tu ada masjid tu nampak dari sini. By the way, jambatan ni rasa bergoyang je. Walaupun jambatan ni dari batu simeng. Tapi kat sini jambatan ni sambut New Year kat sini lah. Ramai penuh kat sini. Lepas tu dia bakar bunga api kat situ. Sini ramai lah orang penuh. So nanti ada nyanyi, konsert. Bulan pun cantik hari ni. Bulan sabit. Ni dekat yang tengah-tengah tadi tu. Inilah pemandangan dia. Kita orang tak pernah jalan sampai hujung tau. So kita orang nak try jalan sampai hujung. Tiba-tiba dia buka air pancuk guys. Woo! Selalu kalau New Year dia buat macam ni. Lepas tu ada mercun, ada bunga api. So sini ada tempat rehat lagi. Ya? Hai. So sini kita orang dah sampai hujung. So bila sampai hujung ni dia akan bawa kita turun. Boleh pergi bawah ni. Lepas tu kat sini ada macam tak tahu lah tu. Ada jual-jual ke, ada toilet lah. Macam tu ada toilet. Situ pun, situ boleh naik river cruise dari situ rasanya. Ke bukan? Tak tahulah. Tapi kat situ pun boleh duduk kat tepi sungai. And di situ ada dinosaur. Nampak tak dinosaur? Dinosaur. Inilah bila dia dah dekat. Cantik bangunan ni. Boleh tak nak minta tarik daripada belakang? Boleh. So kat sini bila dia dah sampai dekat seberang yang tadi tu, lepas kita lalu jambatan tu, turun kat sini. Lepas tu kat sini ada kedai, ada Moktis. Lepas tu ada lah lagi kedai apa tadi. Tak parking. Dia bawa kereta paling malas parking lah. Benda lain parking. Oh, situ ada air. Lepas tu ada kereta. Aku tak faham.
Tak nampak. Bila dia tengok bila dia amat. Dia Ngah punya air pun dah tahu. Oh ya ke? Kita buat air. Oh, kau nak basuh tangan gitu. Tak nyara. Oh ikan nak. Boleh ikan. Tak ada kursi hilik. Sekarang ni kita orang nak pergi makan kat Mama. Saya tu kan bayar. Maybe kot tapi tadi yang dekat depan sana tu 20 sen je lah. Cuba kau try. Kau nak tengok sini ke? Tak nak. Kalau yang okay tu tak tahu lah. Free kot. Try lah masuk. Kita orang nak pergi mamak dekat Samarahan. Tapi sebelum tu maybe kita orang nak cari benda kedai makan lain kot. Tapi tengoklah dulu macam mana. Cantik dah lighting. Oh, cantik. Patutlah orang jogging kat sini. Tapi kalau aku tak sanggup nak jogging kat sini. Buat Sarawak. Kan ada orang yang buat Sarawak love. Tiba-tiba tu buat Sarawak lah. Tadi kita pusing-pusing. Ya dulu. Kita download Sarawak. Tak teringat. Tapi kan guys, kalau nak naik sini, nak jalan kat sini, kalau bawa orang tua, maybe dia orang akan sampai dekat depan tu je kot sebab penat. Sebab jalan dia akan turun naik. So penat. Kalau dia kuat, bolehlah jalan sampai ujung ni. Tapi kalau dia tak berapa kuat, penat sakit kaki. Kita yang muda-muda ni pun, belia ni pun, semput ya. Jalan video. Tapi macam terlalu nak dia jalan. Janganlah jauh daripada kamera, nampak macam kepala aku punya video. Okay. Mana? Oh my god. Kita control. Kita control friend. Even more people. I know. We walking. We are not Kat walking. Tanjung Mas semua pun ada. Kalau tambah ini, waktu-waktu malam ini semua beri lagi. Hi guys. So tadi kita orang pergi isi minyak kejap. Sementara kita orang tunggu tadi kita orang ada jumpa satu pakcik ni. Dia buat apa ni? Macam potret lukis. Dia lukis potret. So kita orang macam menarik sebab dia lukis potret tu cantik tau. So kita orang tadi order dengan dia satu orang punya gambar setengah jam. So tadi kita orang order tu pukul 10 lebih macam tu. So dia kata pukul 11 datang balik. Pukul 11 macam tu dia siap. So sekarang ni sementara tunggu pukul 10.54. Sekejap lagi kita orang pergi tengok dia dah siap ke belum. Tadi kita orang dah pergi isi minyak apa semua. Lepas ni mungkin kita orang cari makan lagi sebab kita orang pun lapar. Itu je. Okay, jumpa nanti. Hi guys, so kita kembali ke waterfront untuk mengambil kami punya gambar lukisan. By the way, tadi kan uncle tu dia dah kena dia dah disuruh balik tau dengan DBKU. Kesian tau. Padahal dia just duduk situ je. Dia duduk situ and untuk jual. Yelah, mungkin memang tak boleh jual kat situ. Tapi kesian sebab dia dah tua. And tadi kita orang lukis tu pun nak bagi gambar dia kena suruh bluetooth sebab dia kata tak ada internet. Kesian je. Lepas tu dia kalau nak bayar QR pun tak boleh, kena transfer macam tu. Tapi okey lah. Let's see macam mana dia lukis gambar kita orang. Ya. Hi guys. So tadi kita orang dah pergi tengok orang pakcik yang lukis gambar tu. Tapi disebabkan baru gambar aku je siap, gambar Anal belum siap. So kita orang kena, maybe kita nak cari makanan dulu sebab kita orang lapar. So kita cakap dengan uncle tu kita orang pergi cari makanan dulu, nanti baru kita orang datang sini lagi. Tapi kan korang yang datang sini kan
tolonglah melukis dengan pakcik tu. Dia kata malam ni customer dia cuma kita orang berdua je. Kesian. Nasib baik Allah jentik hati kita orang untuk melukis kat situ, untuk bagi dia lukis gambar kita orang. So macam kalau korang datang sini, korang lukislah dengan pakcik tu. Nanti aku rakam muka dia. Kalau dia boleh lah, nanti aku tanya dengan dia, dia okey tak kalau aku promote dekat YouTube. Itu je lah. Nanti apa-apa kita update Kita nak cari makanan dulu sebab saya dah lapar. Sekarang dah pukul 11.30. So maybe kita orang akan datang sini lagi dalam pukul 12 lebih ke. Tengok macam mana. Sebab pakcik tu pun melukis memerlukan masa guys. Barulah lukisan tu lawa. Tapi tadi dia lukis gambar aku lawa. Sumpah lawa. Macam kalau nampaklah muka aku. Kalau aku yang lukis tak nampak tak muka aku. Ini gambarnya. Nanti tunggu kita orang ambil Itu je lah guys. Tunggu sekejap lagi. Kita pergi cek makan dulu. Jom. Kita orang dah dapat kita orang punya gambar. Tadi nak promote pakcik tu, tapi macam dia dah penat sangat, macam dia nak balik dah. So kita orang pun malas lah nak suruh dia rekod apa semua. Kalau korang datang nanti, kalau korang datang Waterfront, korang cari ni Awang Ramli. Nama dia Awang Ramli. Korang tengoklah kat